selamat datang ke dokumentasi yang dibawa oleh ULRS TV. Tema kita hari ini, pengaruh media sosial terhadap masyarakat Malaysia. Seperti yang kita tahu, media sosial telah menjadi sebahagian besar dalam kehidupan rakyat Malaysia. Ia memberi pelbagai kesan, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Untuk itu, saya akan bertanyakan kepada rakyat Malaysia tentang pandangan mereka tentang pengaruh media sosial. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Assalamualaikum, Dik. Kacau tak? Boleh kacau sikit tak? Boleh. Okey, hari ini saya nak tanya beberapa soalan tentang pengaruh media sosial terhadap masyarakat Malaysia. Jadi, sebelum saya ajukan beberapa soalan, boleh tak adik berdua kenalkan diri? Boleh. Nama saya Ahmad. Saya pelajar tahun 1 dari Fakulti Kejuruteraan Kimia. Okay, nama diberi Abu. Saya dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Saya tahun 1. Okey, Ahmad dan Abu, boleh tak saya nak tanya beberapa soalan? Boleh. Okey, sebelum tu, Ahmad dan Abu biasa kan guna media sosial? Biasa. Okey, kita sendiri tahulah media sosial ni ada kesan yang positif dan ada kesan yang negatif. Jadinya Ahmad, boleh tak terangkan sikit kesan media sosial terhadap penyebaran maklumat dalam kalangan rakyat Malaysia? Bagi saya lah, media sosial ni sangat penting dekat masyarakat sekarang. Sebab dengan media sosial kita boleh tahu isu semasa dengan maklumat semasa. Daripada contohnya seperti Instagram, media TikTok, kita boleh tahu daripada update daripada media ini untuk tahu bukan saja isu di dalam negara kita tapi di luar negara kita lah. Contoh daripada maklumat semasa, kita boleh tahu antaranya contoh macam dari segi promosi, voucher, makanan ataupun barang-barangan yang dijual di bahagian platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Contohnya daripada segi isu semasa, kita boleh tahu daripada isu semasa berlakunya pencetusan peperangan antara Gaza dan Zionis Israel lah. Seperti kita tahu, isu sekarang ni pihak Gaza perlukan donation ataupun sumbangan untuk kita bantu pihak masyarakat Gaza lah. Okey, pada pandangan Abu pula, boleh tak Abu jelaskan sikit kesan yang negatif untuk soalan yang sama tadi lah kepada rakyat Malaysia, apa kesan negatif dalam penyebaran maklumat? Betul apa yang Ahmad cakap. Media sosial memudahkan kita menerima maklumat dengan pantas. Namun, masalah timbul apabila terlalu banyak berita palsu disebarkan tanpa sebarang tapisan. Ramai pengguna percaya akan maklumat tersebut tanpa menyemak akan kesahihannya terlebih dahulu. Akibatnya, wujud panik dalam kalangan masyarakat. Timbul kekeliruan dan lebih membimbangkan lagi, ia boleh menjelaskan perpaduan antara masyarakat. Oh, macam tu. Okey. Soalan yang kedua. Pada pandangan Ahmad, macam mana media sosial ni mempengaruhi hidup rakyat Malaysia? Boleh tak jelaskan dari segi yang positif? Okey, macam mana media sosial ni pengaruhkan kehidupan kita, masyarakat Malaysia bila kita nak buat satu perbincangan lah. Bila kita berbincangan dalam satu kumpulan, kita boleh berkongsi maklumat antara satu sama lain. Contoh dalam media WhatsApp lah, mudahkan kita untuk membuat kumpulan untuk kita membuat perbincangan. Dengan kata lain, media sosial memudahkan kita untuk berkomunikasi. Dengan komunikasi, ia memudahkan kita untuk menjalinkan hubungan dengan antara satu sama lain. Contohnya dengan media sosial kita boleh berinteraksi dengan ahli keluarga kita yang berjauhan dan memudahkan kita untuk memberitahu mereka tentang perkembangan status kita lah dan berkongsi maklumat. Contohnya kita menelefon ibu bapa kita yang berjauhan dengan kita untuk kita berkongsi cerita dan berkongsi pendapat lah dengan mereka. Itu saja. Okey, Abu, macam mana media sosial ni mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam bentuk yang negatif? Pada pemantauan saya lah, anak muda zaman sekarang ni banyak ketagih main phone.
Diorang banyak menghabiskan masa main Instagram, Twitter yang boleh menyebabkan masa bersama keluarga tu hilang. Ini boleh menyebabkan hubungan antara keluarga menjadi renggang. Seterusnya, membuatkan orang tersebut mengalami masalah mental kerana perkara tersebut. Oh, okey. Soalan yang terakhir sikit. Pada Ahmad lah, ekonomi ni dari segi yang positif, sedikit sebanyak dia ada tak memberi kesan? Maksudnya macam media sosial ni ada tak beri kesan pada ekonomi Malaysia? Bagi persepsi saya lah, untuk media sosial ni bukan dia satu platform untuk kita berkomunikasi ataupun dapat maklumat, tapi ia satu platform yang sekarang masyarakat gunakan untuk berniaga secara atas talian. So jadinya bila lebih masyarakat manfaatkan media sosial untuk berniaga di atas talian, dia lebih menjimatkan masa, menjimatkan kos, dan sebab lebih banyak manfaat yang kita boleh dapat bila kita cuba untuk berniaga secara atas talian. Contohnya dari TikTok Shop ataupun melalui Instagram. Contohnya kita boleh ambil daripada seorang ahli peniaga yang berjaya seperti Dato' Alif Shukri telah membuat akaun di TikTok Shop untuk dia berniaga secara lebih luas. Contohnya dia menjual jeruk mangga ataupun beg dengan produk-produknya agar perusahaannya lebih luas. Oh, kalau media sosial ni ada beri manfaat kepada ekonomi Malaysia, bagi aku sedikit sebanyak dia akan menjejaskan ekonomi juga ataupun tidak? Saya tak nak nafikan yang ramai peniaga yang berniaga dalam TikTok Shop dapat menjana pendapatan. Akan tetapi, ramai yang akan terjebak dalam pembelian secara tidak berdisiplin lah orang kata. Tak terkawal lah. Mereka banyak menghabiskan wang akan membeli barang-barang yang tidak berbaloi untuk orang. Lebih membimbangkan lagi apabila orang tersebut terjebak dalam scammer. Contoh macam Facebook app, banyak yang menjualkan barang-barang yang enak pandang dirupa. Tapi apabila sampai ke kita, dapat barang yang barang apa ni? Macam itulah. Ini menunjukkan betapa pentingnya kesedaran pengguna untuk bijak dalam membeli sesuatu barang di atas talian. Terima kasih lah untuk Ahmad dengan Abu sebab meluangkan sikit masa jawab soalan-soalan saya. So, ni ada sedikit jajan lah untuk korang kan. Boleh kongsi-kongsi sebab tolong saya untuk selesaikan video saya hari. Terima kasih. Okay, boleh start sama main dia. Jelas sekali, media sosial membawa banyak manfaat seperti memudahkan akses maklumat, membina rangkaian sosial dan membuka peluang perniagaan. Namun, ia juga membawa cabaran seperti penyebaran berita palsu, ketagihan media sosial dan risiko penipuan dalam talian. Bagi masyarakat yang selit teknologi, kita perlu menggunakan media sosial dengan bijak, bertanggungjawab dan beretika. Gunakan kebaikannya dan berhati-hati dengan keburukannya. Sekian sahaja sesi kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa semak sebelum kongsi.